Hai ayah. Awal ayah bangun pagi ni? Awal lah. Ayah nak masak special ni. Special lah sangat ayah. Lauk special ayah tu, adik dah tahu dah ayah nak masak apa. Apa? Telur kicap. Mana ada. Hari ni, ayah nak masak nasi dagang Terengganu. Apa? Nasi dagang Terengganu? Yelah. Ayah, sebelum ni, adik tak pernah tengok pun ayah buat nasi dagang Terengganu. Ayah pandai ke masak nasi dagang Terengganu? Ayah pandai lah. Ayah kan dulu ambil otomotif. Merapu dah ayah pagi-pagi ni. Kos automotif tu ayah menjahit, bukan memasak. Sama je tu. Dah, mai. Sini tolong ayah. Ayah, betul ke ayah yang buat nasi dagang Terengganu ni? Bau sedap, kuah pekat. Betul ke ni? Ayah jangan tipu adik. Taklah. Ayah beli dalam beg kuning. Ni, nasi dagang Terengganu ada jual dalam beg kuning? Yelah. Tak basi ke masa penghantaran tu? Tak basi dek. Sebab masa dia hantar tu, dia pakai lori frozen tu. Oh, macam lori air batu tu? Ha. Oh, patutlah tak basi. Lepas tu ayah, dia hantar bahan-bahan, kira kita masak dekat rumah lah. Yang ni tak. Yang ni, nasi dagang ready to eat. Sampai je kita terus buka, panaskan 15 minit, terus boleh makan. Oh, ready to eat. Ayah beli satu je ke? Ayah ambil set combo. Set combo ni, dek, dia ada gula ikan, gula ayam, gula udang. Lepas tu dia bagi nasi 6 bungkus, ekstra 2. Oh, kira nasi tambah 2. Nasi tambah. Jadi 8 bungkus semua. Oh, lauk dapat 3 lauk, nasi dapat 8. Ya. Wih, berbaloi ya ayah. Ayah, tak sabarlah adik nak makan ya. Lepas tu pula kadek, bahan-bahan dia guna semua bahan-bahan original. Tak ada bahan pengawet. Oh, semua original lah. Santan original, lauk original, nasi original. Ya. Oh, tak sabarnya ya. Dah, tolong ayah. Kacau ni. Baik ya. Dah masak dah. Jom kita pergi makan. Tak kacau lagi. Sebab dah masak dah. Dek, adik nak makan gula apa? Adik nak makan gulai ikan lah ya. Dah lama adik tak makan gulai ikan. Adik dah. Ayah makan gulai ikan juga ke? Habis tu, lauk-lauk ni macam mana? Basilah kalau tak makan. Lauk ni, dek, kalau tak nak makan, kita simpan dalam peti buku. Dia boleh tahan 1 ke 2 bulan. Lepas tu, kalau nak makan, kita panaskanlah balik. Oh, lama jugalah boleh tahan 1 ke 2 bulan. Yang ni kita makan betul-betul lah ni. Makan betul-betul lah. Jom. Sedap lah ya. Nasi dagang ni ya. Rasa dia macam orang dulu buat ya. Memanglah, dek. Resepi dia ni turun-temurun tahu. Patutlah sedap ya. Kita makan. Ya, nanti ayah beli lagi ya nasi dagang Terengganu ni. Sedap lah ya, tak puas makan. Nanti ayah beli lagi dalam beg kuning. Senang je sekarang ni. Tekan je beg kuning. Ayah tipu. Tak apalah adik makan lagi lah.